Masa bulan Julai ni, apa yang famous? Cukai, SST. So why should we even try to understand and trust SST? Tak ada siapa yang suka bayar lebih. Lagi-lagi kalau kita tak tahu duit kita pergi ke mana. Yelah, duit kita boleh berbelanja lebih tapi kena cukai. So cukai akan diisi equivalent dengan bebanan. Antara benda yang kena, sebagai contoh kita ambil luxurious item macam king crab. Sebelum ni kena bayar 100, lepas ni kena bayar 108, 110. Sebab ada SST. So SST will be here soon. So what can you do? And what can we demand? First, transparency. Kalau ada kedai yang ambil kesempatan dinaikkan harga berganda-ganda sebabkan tax SST ni, kita pun ada tanggungjawab untuk report. Pelaksanaan penguatkuasaan badan kerajaan lah yang paling akan diuji waktu macam ni. So korang kena take receipt seriously. Harga SST perlu ditambah later lepas dengan base price. Bukan dia include sekali dalam SST, lepas tu dia tambah lagi SST lagi sekali. Second, kerajaan pun tak bolehlah makin defensif kalau kena tax sebab orang marah. Makin banyak orang marah, makin banyak penjelasan yang you kena buat. Sebab itu adalah tugas rakyat. Tugas kita sebagai rakyat, kita kena hold the right people accountable. Dan fungsi kerajaan adalah memastikan sistem ni work for rakyat, bukan against rakyat. SST stand for Sales and Service Tax, bukan macam GST yang kenakan di setiap peringkat. SST hanya hit the final sales of certain goods and services. Tetapi kerajaan sebagai pemerintah, dia tak boleh buat cukai yang sembarangan. Dasar yang dibuat kena ada perancangan yang jelas dengan pelaksanaan yang sistematik. Sebab itulah barang asas tak boleh dikenakan cukai. Golongan kaya kena menyumbang lebih. Sebab itulah banyak luxury item yang kena cukai. Dan setiap cukai yang dibuat, kutipan yang dibuat ni kena salurkan kembali kepada rakyat. Sebagai rakyat, korang kena tahu it is okay to question the system. Tetapi you perlu question it with facts. Sebagai contoh, kita questionkan buah apple, buah orange dan benda tu ditarik balik, disemak balik. That's why kita pentingkan kerajaan yang mendengar. Kita demand clarity, bukan chaos. Kita faham kenapa adanya cukai ni. First, untuk revenue, untuk hasil negara. Yang kedua adalah untuk public service, khidmat awam. Kita perlukan lebih banyak hospital, sekolah dan infrastruktur yang lebih baik untuk rakyat. Dan semua ni pakai kos yang diambil daripada cukai ni lah. Cukai adalah beban, tapi dia adalah cukai yang bertanggungjawab sebenarnya. Kerajaan perlu memastikan dia punya dasar tu lebih telus, lebih menyeluruh dan tidak membebankan rakyat. SST is not perfect, but it actually matters.